Hai, saya Azli Nawawi daripada FTK UTHM. Jadi hari ni saya nak cerita pasal Notebook LM. Kenapa dia berbisa? Let's go! Guys, dia macam ni tau. Kita kan biasa guna AI, ChatGPT, Gemini sebagainya kan. Kadang-kadang kita tanya jawapan, dia bagi jawapan dia macam rata-rata lah, ada orang kata halusinasi. Sekarang macam mana kita nak buat supaya kita tanya soalan, dia jawab berdasarkan apa-apa bahan yang kita bagi kat dia. Maksudnya kalau kita bagi buku teks, kita tanya dia soalan, dia akan jawab berdasarkan buku teks tersebut. Nak try tak? Seronok gila guys. Bukan tu je. Dia boleh buat video, dia boleh buat slides, dia boleh buat infografik. Memang nice gila. Jom, saya tunjuk. Best. First kali nak guna, kita kena pergi pada kita punya Google punya ni lah. Nak login ke tak login tak kisah. Rasa login je lah, senang. Make sure kita masuk Google, kita punya Google page. Dan kalau boleh login lah. Rasa personal pun boleh. Personal boleh. Yang enterprise pun boleh. So dekat atas ni, korang kena type Notebook LM. Notebook LM. Jadi ni kan. Saya buat ni kan. Guys, ni. Type ni. Notebook LM. Dia bersambung. Benda ni best gila. And then klik enter. Dan anda akan dapat tengok the first one lah. Google Notebook LM AI Research Tool. Ni memang menarik guys. Saya guna dah lama. Lama lah. So, the first timer ke tak first timer apa-apa dia suruh ni. Dia kata try Notebook LM. Jom kita buka. Bila kita buka, kita akan dibagi macam ni lah. Ni yang dah penuh tau. Saya dah guna banyak kali. Saya ada 2 account yang guna. So, ini adalah maksimum ni. Dia ada yang free, ada berbayar. Tapi yang free rasa sampai 50 notebook sahajalah. Lah 50. Kalau rasa dah tak nak guna, buang yang ada. Kalau ganti yang baru kan. Dan notebook nak buat yang baru senang. Saya tunjuk contoh Contohlah, saya ada satu. Yang semalam saya buat ni guys. Semalam. Saya buat. Saya nak kaji lah. Bagus tak open book assessment ni. Jadi saya akan bagi dia. Kita ada bahan-bahan ni. Yang belah key ni adalah bahan-bahan yang kita bagi. Contoh yang best lah kita bagi. Kita punya buku teks, kita bagi nota kuliah, kita bagi standard, kita bagi katalog yang kita refer untuk kerja kita. Benda yang kita jagalah macam nota kuliah, buku benda library memang kita nak gunalah, bukan nak sebarang Google daripada internet lah, tak ada. So kita masukkan. Kita boleh cari dekat Scopus AI macam ni kan. Scopus AI kita cari macam-macam kan. Lepas tu kita boleh juga guna guys. Kita kalau kau tak ada bahan kan, kau letak sini. Search for the web pasal apa dia tajuk kau nak cari tu. Lepas tu kau tekan, dia ada 2 mode, ada fast research, deep research ni power. Kau tekan, tunggu kejap, nanti keluar bahan-bahan yang sesuai lah. Tapi still kena check lah. Tapi kalau takut, guna bahan yang kau ada je. Macam kami dekat UTHM, kita guna nota kuliah, pada buku pada library, kadang pada katalog, kadang makmal punya lab sheet, benda gitu masukkan. So sebarang benda yang kau masuk kat sini, nanti bila tanya soalan apa-apa kat sini, ni, tanya soalan kat bawah ni kan. Ni tempat tanya soalan lah. Ni tempat type soalan apa-apa. Tapi kena dalam bidang tu lah, dalam konteks dia. Bila type, dia akan jawab, dia akan refer. Jawapan dia refer yang kau punya source yang kau bagi. Mantap tak mantap. Jadi jawapannya terkawal dalam skop yang kau dah kontrol lah. Nice tak nice? Jadi, kalau macam saya kan, saya buat nota kuliah, saya letak saya punya nota kuliah dan rujukan saya kat sini. Dan bila saya nak upgrade nota ke, saya nak buat apa benda yang pasal kuliah, saya tanya kat sini, dia terus bagi jawapan berdasarkan nota kuliah saya. Ini sesuai untuk student. First, try buka, kau tengok dulu. Memang best gila guys, seriously. Nak guna, simple je. First kali kan, bayangkan korang ada nak buat satu topik, nak kaji apa-apa topik lah. Nak beli kereta baru ke, nak beli rumah baru ke, banyak benda lah topik korang macam tu. Macam nak buat macam mana? First kali kena gini lah. Ni, create new notebook. Kita create. Lepas tu kan, bila create, dia akan minta kita upload apa bahan dia. Bahan yang pertama, kita boleh upload banyak terus pun boleh. Kita nak upload one by one pun boleh. So, apa benda yang boleh upload? Ni guys, ni. Benda pada Google Drive korang, boleh upload. Kalau ada website ke, kalau ada YouTube ke, boleh upload. Kalau kau ada teks, kau tanya Gemini ke ChatGPT, apakah itu, ini, apakah itu, boleh upload. Jawapan ChatGPT, elok upload kat sini. PDF file, gambar. So, dia punya source limit kan, berapa banyak yang free, ni yang 50 tu, ni. Ada 50 bahan je boleh masuk sekali masuk. So, masuklah buku teks ke, buku manga ke, buku nona ke, buku handphone ke. Terus, serius. Jadi, kita masukkan, ni, upload bahan. Contohlah saya nak buat cerita pasal EV lah.
Cara nak charging saya risau kan. Ni bahan yang saya dah ada guys. Ni control. Contohlah ada PDF. Saya boleh masuk 3 terus. Bahan. Okey, terus dia masuk sini kan. Kita kena laju sebab video tu dah lama guys. Okey, dia masuk. Dia akan baca kejap, tengok dia baca-baca. Terus keluar tajuk berdasarkan bahan kita. Terus keluar tajuk, gempak. Kata tak cukup lah, nak tambah lagi. Tak ada hal, kita buka dekat YouTube, kita bagilah video. Kan buka YouTube macam biasa kan, dekat YouTube, kita bagi dia video. Untuk dia refer lah, kita kata, what is EV car? For example lah, okay. EV car. Okay, maknanya. So, banyak jawapan. Kita boleh pilih mana kita rasa yang macam, okay, ni macam okay kan. Living in Malaysia is becoming expensive. We all feel it. The price come on. of food is going up, housing is up. Okay guys, contoh kata, okay ni kita video nak masuk, kita copy URL atas ni. Ni. URL atas ni kita copy, lepas tu pergi pada notebook LM dan kita tambah sources, tambah bahan. Okay, tambah bahan dan kita kat bawah ni kita ambil YouTube ni. YouTube ke website ke ikutlah YouTube dan kita letaklah dia punya URL, Ctrl V. Dan kita insert. Okay, biar dia masuk. Okay, sekarang kita dah boleh tanya kat bawah ni contoh soalan. Okay, what are the benefits? Benda ni kacau. Okay, what are the benefits of EV car? Okay, tanya soalan kan. Tanya soalan. Dia akan jawab berdasarkan, kau tengok dia tengah baca ni guys. Ni, dia baca apa benda kau bagi guys. Tunggu sekejap dan jawab. Semua jawapan ni adalah berdasarkan sumber-sumber yang belah sini. Ni, sumber belah sini. Kalau tak percaya, tengok sini, nampak nombor-nombor ni. Nombor 1 sumber 1, nombor 2 sumber 2, nombor 3, okey, nampak semua sumber dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey. Okay, so banyaklah benda-benda yang kita, sebanyak pada sumber ni. Okay, something like that lah, something like that. Okay, tengok 13 ni apa? Oh, 13 ni. Jadi kita klik sumber tu. So, dia tunjuk dia refer kat mana guys. Okay, quite nice juga ni. Okay, ni daripada report yang saya bagilah. Boleh tengok. Okay, selesai. Selesai yang tu, seronok. Okay, yang best seterusnya adalah kita boleh buat infografik guys. Daripada kita punya nota tu, kita boleh buat video. Ni yang saya biasa buat ni. Kalau tengok dekat FPK punya Facebook ada. Video pasal kita punya topik, dia akan buatkan satu video. Video macam video kuliah tu. Lepas tu kalau rasa tak best video, dia boleh buat infografik. Infografik sangat cantik. Saya tunjuk kejap lagi. Last sekali dia boleh buat ni, slide. Kalau kau nak kena bagi talk, present kat student kan, slide. Okay. Yang mind map ni biasa je guys. Yang mind map ni still nice, tapi video lagi best lah. Tapi tengoklah kejap. Okay. Kita bagi lah. Dia ada masa dan generate. Kita tengok apa yang dah siap macam rupa dia. Ni contoh yang saya buat semalam. Ni semalam. Not ni hari ni. So ni yang semalam saya buat kan. So saya minta dia buat apa ni? Okay, saya minta dia buat video. Saya ke minta yang ni mind map masa ni. Bukan, ni mind map. Okay, ni apa benda ni? Tengok, dia buat. Dia buatkan. Jadi dia buat info. Dia buat slide. Dia buat slide. Ni. Ni slide dia buat. Cantik guys. Mana kau nak dapat? Slide ni dibuat berdasarkan nota ataupun bahan yang anda bagi. Boleh download tanpa segan silu. Download secara percuma kau tahu. Okey, nota okey. Ni yang saya suka sangat yang ni ni. Video guys. Video dah set dah keluar macam ni. Video dia, buka. Okey. Ni video dia. Hey everyone. So, you've seen an electric vehicle, right? And you've probably Guys, nice lah. Video penerangan berdasarkan nota kita. Siapa nak bagi? Infografik. Mana aku buat infografik tu? Infografik ada satu. Ni kot infografik. Bukan. Mana infografik? Infografik memang cantik lah. Infografik cantik. Saya buat kat mana saya tak ingat. Tapi ada satu infografik yang kita dah buat. Ke ni? Ni guys. Tengok ni. Ni nak guna Canva ni. Berapa lama nak buat ni guna Canva ni masuk-masuk. Saya biasa guna Canva kalau yang ni satu malam 4 jam. 4 jam ni. Nampak? Dia dah buatkan untuk kita masa dalam ikut internet lah laju ke tak laju. Okey, jadi saya sangat recommend try Google Notebook LM. Dipersilakan. Okey, bye-bye.